PAS fikir untuk apa lagi bekerjasama dengan Parti Bersatu, kerana di grassroots mesti ada masalah. Kerana ketua-ketua bahagian yang dipecat, ketua-ketua bahagian yang mengikut AMZA, MP-MP yang tidak bersama lagi dengan Bersatu mengikut AMZA, mereka ada grassroots, tidak-tidaknya dia ada penyokong-penyokong dia. So dia terpaksa mengambil pimpinan baru untuk memulakan semula kawasan-kawasan yang telah dikosongkan oleh MP-MP yang dipecat ataupun digantung. Begitu juga dengan ketua-ketua bahagian yang dipecat. Jadi PAS rasa penatlah untuk bersama lagi dengan Bersatu. Dan dilihat juga kepimpinan Bersatu tidak nampak perjuangan yang jelas dari segi kepentingan agama yang PAS sangat pentingkan. Tapi apa yang kita lihat, Bersatu tidak nampak menjadi juara dalam isu-isu Islam. Isu Melayu pun Bersatu banyak senyap. Kita lihat macam-macam berlaku di Selangor, Bersatu tidak ada yang ambil peduli. Jadi untuk itu, kita sebagai orang Melayu di bawah melihat PN memang harapan orang Melayu. Tapi kalau keadaan macam ni, tindakan PAS membuat keputusan yang segera walaupun menjelang PRN Johor dan juga Negeri Sembilan, namun yang paling utama adalah PRU ke-16 yang lebih utama. Jadi PAS fikir ada masa yang secukupnya untuk memperkuatkan balik PAS punya gabungan baru mungkin. Dan bagi saya sendiri, bekas aktivis yang kita banyak berbincang bersama NGO-NGO di bawah, selagi ada PAS menerhajui bersama dengan parti-parti mana, ia menjadi keutamaan pada orang Melayu sekarang. Sebab orang Melayu dah mula menerima PAS sebagai parti yang berintegriti, dan kita lihat makin hari makin banyak PAS mendapat kursi di parlimen dan juga di DUN dan negeri pun bertambah, daripada 1 sekarang dah 4 negeri. Jadi mana-mana parti yang bersama dengan PAS, yang PAS boleh bersama, itu menjadi pilihan orang Melayu sekarang. Jadi saya tahniahlah ucap kepada PAS. Kita tak mau lagi didong-dindong, biar gelisah orang Melayu tu segera dihilangkan, dan kita move forward. Kita melihat ke mana PAS pergi, bekerjasama dengan mana-mana parti, itulah perlu orang Melayu bersama.